Oh, Jax. Tandas kotor gila. Tai pun tak flush. Apa kata kau cuci kan? Tak boleh ke kau suruh customer cuci sendiri? Kan senang. Oh, Jax. Kau tak teringin ke nak jadi CEO? Tak kisah Ki nak sebab buntut aku ke apa. Aku tak rasa kau jaga adab masa cakap dengan manager macam aku ni. Ada aku tanya. Teruk. Kau ni acah-acah fake smile pula. Oh, ya. Mungkin kau hanya perlukan Lepas tu pelajaran. Hah? Weh geng girl, kau culik aku ke? Hai, selamat datang ke Smartsis. Dalam video ni aku nak ajarkan kau cara nak jadi employee yang baik dan berusaha dan bekerjasama dengan Smartsis. Dasar nak jual organ aku. Tak baik, Fitnah. Kita sini jual makanan, bukan jual organ. Aku sebenarnya tak nak pun kerja dekat sini. Aku teringin nak buat komik, jadi komik artis. Kita semua ada cita-cita sendiri. Tapi kita kena terimalah juga kerja dekat benda yang lain. Aku harap kau akan ubah sikap dari sekarang. Sebelum aku mulakan, ada benda aku nak tanya kau dulu. Kau tengah senyum tak? Tak. Kenapa tak? Sabar. Kita boleh buat bincang kan? Kita kan member. Kau dah senyum kan? Sebelum kita mula, aku nak tunjukkan gambar aku dulu. Aduh, kepala Anwar dia. Weh geng girl, kau baiki jam kau cepat. Jam tu yang rosak ke? Kita yang rosak. Ilmu pula. Berapa lama kita kena kerja dekat sini? 6 jam? 8 jam? 24 jam? Setiap hari? Setiap tahun? Kalau jam tak bergerak macam mana? Kita boleh balik ke? Kita mampu ke capai apa yang kita nak? Oh, jam. Jam tu memang rosak lah. Penat betul hari ni. Aku jadi tak puas hati pula. Hey, itu kepala saya lah, babi.